Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis masjid seluruh ditambah masjid dan tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat dalam Allah Taala sekalian. Pertama saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan berniat etika. Banyak kita berada di rumah Allah Taala. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung-hujung Ramadan dan 4 yang akhir itu, Nabi sentiasa berada di masjid, beriktikaf di masjid. Dan tidak bila hampir wafat pada Ramadan, beriktikaf di masjid. Jadi niatkan tajam iktikaf di rumah Allah ini, masjid ini, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita dah sampai ke penghujung Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ingatkan juga diri saya dan tuan-tuan banyak-banyak berdoa di hujung-hujung Ramadan. Amat mustajab dan amat makbul. Wa iza salaka ibadi anni wa inni qarib. Muhammad, apabila hamba yang berpuasa itu bertanya kamu tentang diriku, jawab, baik ni khori, aku dekat dengan mereka. Puji budak dan da'i izada'an, memperkenankan doa ketika mereka berdoa. Waktu mustajab itu bermula daripada kita imsak sampai kita buka puasa. Kira-kira 13-14 jam setelah. Waktu berpuasa itu waktu cukup mustajab, terutama hampir-hampir berbuka puasa. Jadi tuan-tuan, antara doa-doa yang diminta Nabi oleh kepada kita untuk kita baca, doa untuk diri kita, bapa kita dan mak-mak kita. Ingat tuan-tuan, mak bapa kita yang telah meninggal tu, mereka tu ibarat orang yang lemah di lautan. Semalam terkapai-kapai minta bantuan kita di darat. Banyakkan baca doa ini juga. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Maknanya Allahumma, ya Allah Tuhan kami, a'ti riqabana, padamkanlah nama-nama kami, wa riqaba abaina, nama bapa kami, wa ummahatina minan nar, dan ibu kami daripada api neraka. Kalau ditakdirkan nama kita, nama pak kita, nama mak kita tertulis di pintu api neraka tu, minta berkat Ramadan yang penuh barakah, Tuhan padamkan nama kita, nama pak kita, nama mak kita. Artinya kita dan ibu bapa kita bebas daripada api neraka. Baik, kita baca sekali juga sama-sama. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Mudah-mudahan Tuhan Allah makbulkan doa kita pada malam insya-Allah. Jadi kita sedang menghidupkan Ramadan, ihya Ramadan. Seperti mana kata ulama, sumu bin nahar wa qumu bil lail. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita mendirikan malam. Kita hadir dalam majlis tazkirah, insya-Allah mudah-mudahan kita majlis tazkirah ini kita jadi majlis ilmu.
Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu, apa tulis baginya, bi kulli khadamin, setiap langkah di majlis ilmu itu ibadatu sana, ibadah setahun. Selangkah, takkan selangkah. Ada kurang 100 langkah. 100 langkah, 100 tahun ibadah. 100 tahun siang dan kita berpuasa. 100 tahun malam dan kita berdirikan malam. 100 langkah pergi majlis bulan Ramadan. Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz? Betul tak betul telah bati tengok. Bati orang pun tahu. Kalau aku tahu, bukan ini. Mudah-mudahan tuan. Tak dapat nak dibayangkan tuan, lebihnya Ramadan ni, hebat Ramadan ni. Dan satunya bulan yang Tuhan sebut dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan Tuhan sebut dalam Quran. Hingga Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu, faham, yakin apa yang ada di bulan Ramadan ni, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sudah tentu mereka nak kalau boleh sepanjang tahun tu Ramadan tu. Kalau bulan lain lah. Bantuan pula. Kalau kita betul-betul faham dan yakin apa disebut oleh Nabi. Memadailah tuan-tuan untuk kita faham satu hadis. Nabi kata, inna ra'ihata fami sha'ib. Bau busuk mulut orang berpuasa. Aqyabu indallahi min rihil miski. Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau kasturi. Mulut kita ni tuan, kita puasa. Bila masuk waktu zuhur, leceh matahari, mulut kita puasa. Bila mulut kosong, angin dalam mulut kita tolak nak kata. Keluar ke mulut bau busuk. Bau busuk tu Tuhan suka. Nabi kata lebih wangi daripada bau kasturi. Betul lepas zuhur Tuhan hukum dilarang kita bersuci atau dilarang kita bersuci gigi. Kerana Tuhan suka bau mulut busuk mulut tu. Jika dilarang bersuci atau bersuci gigi lepas zuhur. Itu kalau mulut busuk bertuan suka, kita duduk dalam masjid, kita baca Quran, berzikir, istighfar Allah. Tak dapat nak dibayang tak? Jadi itulah yang Nabi kata, lam ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau umat aku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan tu, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sudah tentulah maknanya nak setiap bulan tu Ramadan ni semua. Masya Allah. Jadi orang yang hatinya hidup, hatinya jernih, hatinya lembut, tidak keras, maka perginya Ramadan di tangan sini. Tak apa malam lagi. Tapi kalau orang hati-hati, doa hati, doa hati, dia seronok tak? Ramadan habis dia seronok. Jadi kita ni seronok tak? Atau susah hati pergi Ramadan ni. Tapi yang kita nampak ramai yang seronok. Dan mula ada lagu nuna-nuna, lagu ayah semua. Baca halau Ramadan tu. Woi Ramadan tu 2 pagi kami tak ayah. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak ada lah macam tu. Tapi tidakkan lebih kurang macam tu lah. Masjid-masjid tuan di bandar-bandar, pergi bandar. Alhamdulillah. Saya pergi tazkirah sebulan setiap bandar saya tazkirah. Macam masjid ni, masjid apa di bandar-bandar lah, bukan-bukan lah. Orang ramai. Kalau kampung selawat pun ada orang. Diganti imam terpilih. Mula-mula seminggu ramai. Masuk minggu kedua tu tak ada. Raya ni hilang tu. Mudah-mudahan tuan kita masuk golongan macam para sahabat. Mereka
mereka berduka cita dengan perginya Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir ni, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan." Apabila akhir malam-malam bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, baqatis samawati wal ardu wal malaikatu, menangislah langit semua menangis, tujuh lapis langit semua menangis, wal ardu, itu juga menangis bumi, wal malaikatu, dan menangis malaikat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata apabila di akhir Ramadan macam ni, macam sekarang ni, 3 malam lagi, langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis. Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menangis kerana musibah, bala bencana yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, riwayat Jabir, ujung-ujung Ramadan ni, macam malam-malam ni, langit menangis, bumi menangis, malaikat pun menangis kerana musibah, bala bencana menimpa ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ya Rasulullah, ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu musibatin hi, apa itu yang dikatakan musibah menimpa umat Nabi Muhammad malam-malam ujung-ujung Ramadan ini, sehingga menyebabkan langit menangis, bumi menangis, para malaikat hati pakak menangis. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, zahabu Ramadan, karena pergi dari Ramadan. Ramadan dia nak makan, Ramadan dia nak tinggalkan umat Muhammad. Kita tuan-tuan bila Ramadan kita dengar dah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tak dengar lah tu. Subhanal malikil maqbud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yamutu abada yaquat. Mana nak dengar dah. Tunggu tahun depan pula lah baru nak dengar. Jumpa kita tak tahu, kita jumpa tak jumpa tahun depan. Ramai kawan-kawan kita yang berpuasa kita tahun depan, terawih sekalinya kita, kalau tidak jumpa tak ada. Kita pun tak tahu tahun depan kita nak jumpa tak jumpa lagi. Kalaulah Allah buka hati kita tuan-tuan, Allah kasyaf, kita nampak kelebihan Ramadan, kita akan menangis. Perginya Ramadan, kita akan menangis. Ini yang disebut oleh Nabi SAW pada bab menangis, sahabu Ramadan. Kalau nak Ramadan nak berangkat, Ramadan dah nak pergi. Apa ada pada Ramadan? Fa inna da'wati fihi mustajabatu. Sesungguhnya di bulan Ramadan tu, doa kita Tuhan mustajab. Permintaan kita Tuhan tunaikan. Dalam ayat puasa tu tuan-tuan, ada Allah selitkan ayat di situ. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bila hamba-Mu yang beribadat di waktu tengah malam Ramadan itu, mereka bertanya kamu tentang diriku, kamu jawab aku dekat dengan mereka. Uji budak watan da'i idza da'an, aku perkenankan doa ketika mereka berdoa. Wal hasanati mudha'afah, dan kebaikan yang kita buat diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan juga sembahyang sunat macam sembahyang wajib pahala. Sedekah sunat macam kita bayar zakat.
Dia nak bayar zakat dan tak nak bagi tahu macam mana kelebihannya. Kalau kita yakin betul-betul tuan, memang kita akan menerima. Dengan perginya Ramadan. Wal azabu madhukumun, dan azab di pula terhenti. Ahli kubur yang diazab hari-hari masuk Ramadan terhenti azab mereka itu. Lepas Ramadan ni apa lagi? Maka kata Nabi, wa ayyu musibatin a'zamu min tahami Ramadan. Mana ada satu bencana, satu musibah, bala yang lebih besar daripada perginya Ramadan. Fa'idha bakatis samawati wal ardu, maka apabila menangis lagi bumi diadilina demi kepentingan kita, bukan kepentingan langit dan bumi. Yang bumi menangis, yang langit menangis, kerana ruginya umat Muhammad perginya Ramadan. Mereka menangis kerana kita. Maka sebab itu Nabi kata, "Banahnu ahammu bil baqai wa ta'sir." Maka kita lah umat Muhammad lebih berhak menangis rasa rugi dengan perginya Ramadan. Sebab dimayat qata'u anna, dengan sebab barang yang terputus daripada kita. Sebelum ni doa kita makbul, lepas Ramadan tak tahu lagi makbul tak makbul. Dalam bulan Ramadan buat kebajikan berganda-ganda pahala, lepas Ramadan tak tahu lagi. Doa kita mustajab, minta ampun Tuhan ampun, lepas ni kita tak tahu lagi. Maka kata Rasulullah SAW, maka kita lah lebih berhak menangis dengan perginya Ramadan. Lima yang katamu anna hadil fadail wal karamah, karena terputusnya kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan karena perginya Ramadan yang penuh barakah ini. Baik itu saya minta kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ujung-ujung Ramadan ini gandakan, lipat gandakan. Kalau mengikut Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, kalau kita puasa hari Ahad, Lailatul Qadar jatuh pada 29 Ramadan. Jadi kita puasa hari Ahad, insya-Allah malam 29 Ramadan mungkin dijangka akan berlaku Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Jadi oleh itu tuan-tuan tolong istiqamah. Dan akhir sekali tuan-tuan, janganlah pula kita terlampau rugi perginya Ramadan hingga lepas Ramadan kita tak mau pula buat ibadat. Jangan macam tu. Membetulkan niat kita. Kita beribadat bukan kerana Ramadan, kita ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung kuliah saya ni tuan-tuan, saya bawa satu insiden yang berlaku setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, tuan-tuan, berlaku kecoh di Madinah, kecoh. Karena ada sebagian sahabat tak boleh menerima realiti kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah sahabat kata, "Dah Rasulullah tak wafat ni, Allah angkat dia naik lagi, lepas tu dia hidup balik." Ada yang cakap macam tu. Sehingga Sayyidina Umar, tuan, dia hukum dah. Siapa kata Nabi wafat, aku pancur kepala dia. Oh, dia kata waktu. Masa tu lah mai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tenangkan keadaan. Kemudian pagi sahabat berikut, dia berucap antara ucapan Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Kalau kamu menyembah Muhammad, kamu berjuang pada Nabi Muhammad, kamu beribadat pada Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad telah berwafat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadat kepada Allah, siapa yang menyembah Allah, maka Allah terus hidup dan tidak mati-mati. Dalam konteks Ramadan pun sama lah, tuan. Kalau kita beribadat kerana Ramadan, Ramadan akan pergi. Kalau kita beribadat pada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar juga akan pergi.
Kalau kita beribadat kerana Allah Ta'ala, Allah tak di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Jadi tuan-tuan, kita seronok Ramadan apa? Nabi menyatakan hari-hari yang menggembirakan. Kita gembira kerana perkabaran Allah dan Rasul. Tapi hati kita tetap beribadat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya cakap macam tu tuan? Ni, kita lepas Ramadan tuan-tuan kata, bila nak mula kuliah? Banyak tu dari pun, Ustaz tak bawa Ustaz. Orang tak ada hari. Dia raya, bukan 2 hari, sebulan raya. Bulan Syawal tak boleh buat kuliah, orang tak ada. Jadi macam mana tak tahu? Jadi yang ini dia ibadat pada Ramadan. Ramadan ni dia cipta puasa ni, dapat ni masjid pun tak baik. Jangan macam tu. Kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala walaupun perginya Ramadan. Itulah sedikit tuan-tuan tazkirah daripada saya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya ucapkan selamat hari raya yang akan kita sambut hari ini. Besarkan hari raya dengan bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaidu a'yadakum bitakbir. Berhiasi hari raya kamu dengan bertakbir, bukan dengan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa taqim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimin wal muslimat. Allahumma hasil maqsudana wa maqsudal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'ti riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Gambar berdoa,